nak tumpang loan kereta tumpang loan kereta. You ada buyer, mungkin you sudah post bagi mana-mana social media you ada buyer. Nak jual kasih kawan ke? Atau kawan nak beli dengan awak ke? Okey, saya boleh tolong. Kita boleh tolong. Saya boleh tolong awak tapis customer awak. Layak tak? Email kereta boleh dapat loan berapa? Kalau masuk bank interest berapa? Kalau masuk kredit, tak layak dia masuk kredit, dia interest berapa? Saya boleh tolong awak tapis tapi awak buang masa awak. Customer tak ada deposit boleh ke? Ini semua soalan saya akan beritahu you orang. Boleh tengok saya punya TikTok page. Dua page. Ramai customer tumpang loan lepas bayar saya surat tolong. Okay? Tumpang loan, sendiri ada bayar mengenai semua punya proses macam mana, market value, interest berapa, apa kelayakan dia, apa jenis dokumen, kereta AP ke, locker ke, berapa tahun. Tekan ini video, dalam ada link bio. Saya akan kasih orang jawapan semua. Sekian, terima kasih Yasitan, Inezan Auto, Siang Bahat.